Okey, baiklah, bertemu kembali dengan Cikgu Linda Noor. Kita membincangkan kertas 1 Percubaan Negeri Terengganu tahun 2023. Okey, Percubaan SPM Negeri Terengganu 2023. Jom Cikgu Linda bacakan soalannya untuk karangan bahagian A. Maklumat di bawah berkaitan salah hijau ni. Dengan semangat patriotik. Oh, dia cerita pasal semangat patriotik. Okey. Uraikan pendapat anda tentang semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Okey, maksudnya di sini dia nak semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Panjang huraian anda adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan ya. Okey, baik. Jadi dia cerita pasal semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Yang sebenarnya selalunya fokusnya dia tidak akan lari. Kalau semangat patriotik ni sama ada langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik, ataupun punca-punca generasi hari ini tidak mempunyai semangat patriotik, ataupun kebaikan ataupun kepentingan memupuk semangat patriotik. Jadi kita tengok apakah fokusnya. Jom kita tengok bahan-bahan yang diberikan. Yang pertama, semangat patriotik bermaksud semangat cinta akan negara atau tanah air tercinta. Kita seharusnya menyayangi negara tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Ini maklumat ini cerita pasal semangat patriotik lah. Okey, jadi kat sini kita seharusnya menyayangi negara. Ini seperti fokusnya langkah kerana ada perkataan seharusnya. Selepas itu kita tengok gambar yang di bawah ini, kibarkan jalur gemilang tanda cinta akan negara. Ini maksudnya di sini kalau disuruh kibarkan jalur gemilang, bermaksud di sini ialah langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Kalau kita tengok kat sini, patriotisme melentur buluh daripada rebungnya. Suntik semangat patriotik di sekolah. Jadi berdasarkan maklumat yang berada di sini, ini lebih kepada langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Jadi bila kita tengok ketiga-tiga bahan ini, bercerita tentang langkah ataupun fokusnya langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Okey, baik. Jadi kita tengok macam mana kita nak buat pendahuluan. Okey, pendahuluan karangan ini, Cikgu Linda menggunakan teknik IKEA. Okey, apakah itu IKEA? Okey, I ialah isu, KE ialah kenapa, A ialah arahan soalan. Jadi apa isu dia? Isu ini saya ambil daripada stimulus ataupun dalam petikan di atas. Iaitu ini saya ambil di sini, yang ini. Semangat patriotik bermaksud semangat cinta akan negara atau tanah air tercinta ini saya jadikan dia isu. Isu dia adalah semangat patriotik bermaksud semangat cinta akan tanah air atau semangat cinta akan negara. Kenapa? Mengapa? Semangat cinta akan negara sangatlah penting. Kenapa? Sangat penting. Kenapa? Kerana kita tidak mahu negara kita dijajah kembali. Kita sudah bebas daripada cengkaman penjajah dan kita hendaklah mengenang kembali jasa-jasa pejuang kemerdekaan seperti Tunku Abdul Rahman. Okey, seterusnya kalau kita tengok di sini arahan soalan. Persoalannya apakah langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Kenapa? Fokusnya langkah-langkah sebab di dalam ini bahan ini semua cerita pasal langkah. Baik, jom kita pergi kepada isi pertama. Dalam bentuk rangka Cikgu Linda kongsi iaitu ayat topik hendaklah bermula daripada sekolah. Kenapa Cikgu Linda letak bermula daripada sekolah? Cuba tengok di sini. Suntik semangat patriotik di sekolah. Cikgu Linda sentuh bahan yang ketiga. Okey, kenapa sekolah? Mengapa sekolah? Sekolah merupakan platform terbaik untuk menerapkan semangat cinta akan negara dalam kalangan murid. Sebagai contoh, di sekolah seluruh Malaysia hendaklah menyambut Hari Kebangsaan, menyanyi lagu patriotik, mengibarkan jalur gemilang. Mengibarkan jalur gemilang ada kat sini. Tanda cinta akan negara. Cikgu Linda sentuh juga. Seterusnya, kalau kita tengok di sini, apa impaknya? Impak daripada ini, generasi hari ini akan sentiasa sayang akan tanah air. Okey. Tanah air tercinta. Jelaslah bahawa sekolah memainkan peranan penting untuk menerapkan semangat cinta akan negara. Okey, baik. Kita pergi kepada isi kedua. Isi kedua ini ialah kerajaan mengadakan majlis bulan kebangsaan dan pelancaran kibar jalur gemilang. Pelancaran kibar jalur gemilang ni, Cikgu Linda ambil daripada bahan mana tadi? Ada bahan 2 tadi, cerita pasal kibarkan jalur gemilang. Kan? Jalur gemilang. Lagu Jalur Gemilang.
tanda kami merasa. Gitu Cikgu Linda pun lupalah lirik dia. Okey, tak apa. Jom kita pergi kepada isi yang seterusnya, iaitu kenapa kita nak mengadakan Majlis Bulan Kebangsaan dan Pelancaran Kibar Jalur Gemilang untuk mengingati pejuang, bukan perjuang pejuang kemerdekaan seperti Mak Kilau, Rentap, Dato' Bahaman dan Mat Saleh. Apa contohnya? Semasa bulan kebangsaan, pelbagai aktiviti dilaksanakan seperti pertandingan esei kemerdekaan. Selain itu, setiap rumah dan premis perniagaan hendaklah memasang jalur gemilang bagi memeriahkan bulan kebangsaan ini. Okey, ayat kesannya, semangat cinta akan negara tersemat kemas dalam hati rakyat Malaysia. Kesimpulannya, kerajaan mestilah mengadakan bulan kemerdekaan dan mengadakan kempen mengibarkan jalur gemilang bagi meningkatkan semangat sayang akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi ada 2 isi. Seterusnya kita pergi penutup. Rangka penutup karangan. Penutup karangan menggunakan teknik acak. A, apa dia? Arahan soalan. CA ialah cadangan atau langkah. K ialah kesan ataupun harapan. Jadi apakah ayat dia? Sudah terang lagi bersuluh, terdapat beberapa langkah bagi meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi hari ini. Oleh itu, semua pihak hendaklah bekerjasama bagai au dengan tebing bagi memastikan semangat cinta akan negara terus kekal subur dalam sanubari rakyat Malaysia. Akhirnya dapat melahirkan masyarakat yang sayang akan negara dan sanggup berkorban harta dan nyawa demi negara cinta. Okey, selesai karangan bahagian A, iaitu langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Nanti jangan lupa untuk karangan bahagian B pula bersama dengan Cikgu Linda Noor. Okey, baiklah, bertemu kembali dengan Cikgu Linda Noor. Sekarang kita akan berbincang Trial Terengganu 2023 karangan bahagian B, iaitu kita akan bincangkan 4 soalan. Kita bincang 4 soalan, tetapi kita akan ambil 1 soalan sebagai karangan, contoh karangan. Jom kita pergi kepada soalan. Cikgu Linda bacakan soalan. Bahagian ini mengandungi 4 soalan. 1 soalan, jawab 1 soalan sahaja. Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan juga soalan 4. Jadi Cikgu Linda pilih soalan 3. Cikgu Linda akan pilih soalan 2. Kenapa soalan 2? Soalan 2 ini antara soalan yang kita target, iaitu pencemaran alam sekitar. Jom kita kupas arahan soalannya. Masalah alam sekitar yang semakin membimbangkan seperti penebangan hutan secara tidak terkawal, pencemaran sungai dan pencemaran udara semakin serius di negara kita. Masalah ini dianggap sebagai kesan yang tidak boleh dielakkan sekiranya masyarakat ingin mencapai pembangunan dan kemajuan di sesebuah kawasan. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang yang tegas perlu dilaksanakan bagi memastikan masalah ini dapat dibendung. Jadi kalau kita tengok kat sini ada masalah. Jom kita tengok arahan soalannya. Apakah arahan soalan? Huraikan usaha. Jadi kat sini kata kunci arahan soalan ialah usaha yang terdapat dalam petikan serta usaha-usaha lain yang lain untuk membendung masalah tersebut. Dia nak usaha yang terdapat dalam petikan serta usaha-usaha lain membendung masalah tersebut. Bermaksud apakah usaha yang dalam petikan ialah penguatkuasaan undang-undang yang tegas perlu dilaksanakan. Jadi apakah penguatkuasaan undang-undang ini nanti kita akan kupas dalam jawapan. Dia nak usaha siapa? Usaha banyak pihak ke satu pihak? Jadi kat sini dia tak begitu usaha siapa, maka usaha banyak pihak. Apabila usaha banyak pihak, kita gunakan teknik pelbagai dimensi. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada contoh karangan cemerlang. Ini Cikgu Linda nak kongsi dengan anda. Inilah contoh karangan cemerlang yang Cikgu Linda buat. Bukan Cikgu Linda buat. Anak murid Cikgu Linda buat bersama dengan Cikgu Linda. Okey, jadi saya belanja Edukaji, iaitu murid-murid yang belajar dengan Edukaji. Ini ialah contoh karangan cemerlang yang kita boleh guna pakai dalam SPM. Okey, jadi sekarang kita tengok. Ini ialah pendahuluan. Okey,
Pada era globalisasi ini, masalah alam sekitar semakin membimbangkan seperti penebangan hutan secara tidak terkawal, pencemaran sungai dan pencemaran udara semakin serius di negara kita. Jadi kalau kamu tengok di sini, ini ambil kat mana? Ambil kat mana? Ambil di sini. Salah satu cara tau nak buat pendahuluan, dengan cepat dan pantas, kita ambil ayat ataupun perkataan ayat lah. Ayat mana-mana ayat dalam stimulus kita jadikan dia pendahuluan. Okey. Kenapa agaknya? Perkara ini disebabkan kebanyakan rakyat Malaysia tidak mempunyai kesedaran dan tanggungjawab dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Perkara ini menyebabkan negara lain memandang rendah terhadap negara kita. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk membendung masalah alam sekitar yang semakin membimbangkan? Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada isi yang pertama. Okey, kita tengok isi pertama ya. Okey, isi pertama ni dia tak nampak. Okey, nampak. Okey, kita tengok isi pertama. Isi pertama ini, karangan ini dikira karangan cemerlang ya anak-anak. Ui, mana pula perginya tadi ya? Di sini. Alamak, pergi mana tadi? Sekejap okey, ada di sini. Kita tengok sini. Macam ni kita turunkan ke bawah supaya tak nampak perenggan yang seterusnya. Supaya kita boleh baca yang ni. Okey. Ibu bapa mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu. Ini ialah ungkapan menarik ya. Bagi menangani masalah alam sekitar yang semakin membimbangkan. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan suri teladan terbaik bagi anak-anak. Bab kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Contoh paling ketara, dekat dengan kita apabila ibu bapa berada di dalam kenderaan, mereka janganlah membuang sampah dari dalam kenderaan. Ibu bapa sepatutnya menyimpan sampah dalam plastik ketika berada dalam kenderaan dan membuangnya ke dalam tong sampah apabila sampai ke destinasi yang dituju. Selain itu, ibu bapa juga boleh mendidik anak sejak kecil, iaitu mengitar barangan yang boleh diguna semula seperti kotak yang diubah suai menjadi alat tulis, tempat alat tulis dan menyimpan kunci. Kesannya, ibu bapa dapat melahirkan anak-anak yang sentiasa mencintai alam sekitar dan berdisiplin dalam menjaga kebersihan. Kalau kamu tengok di sini, yang sebenarnya ayat yang berwarna kuning ialah ayat topik ataupun isi utama. Ayat yang berwarna hijau ialah ayat hurai ya, ataupun mengapa. Dan kalau kamu tengok ayat yang berwarna biru ialah ayat contoh dan akhir sekali ayat yang berwarna. Kita ambil warna purple lah. Kita ambil warna apa tu? Warna kelabu ini ialah ayat kesan. Kenapa Cikgu Linda tak letak ayat penegas? Kerana patah perkataan sudah banyak. Jadi Cikgu Linda kena gugurkan ayat penegas. Seterusnya isi yang kedua. Jom, isi yang kedua ni sangat-sangat mantap ya. Iaitu Cikgu Linda dan anak-anak murid Cikgu Linda yang membuat karangan ini. Okey. Beralih ke perspektif seterusnya ialah kerajaan mestilah mengambil inisiatif bagi menangani sikap manusia sebegini demi menjaga alam sekitar. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, ini ialah ayat topik. Hal ini realiti menjelaskan bahawa kerajaan mempunyai pengaruh yang besar untuk menyeru dan mempengaruhi rakyat melakukan kebaikan. Ini ialah ayat hurai. Seterusnya, tamsilnya kerajaan boleh mengadakan kempen melalui platform media massa iaitu stesen televisyen, TV1, TV2, TV3 yang mengiklankan tentang kepentingan mencintai alam sekitar. Iklan hendaklah disiarkan pada waktu perdana iaitu pada pukul 8 malam hingga 10 malam kerana jutaan penonton yang menonton televisyen pada waktu ini. Seterusnya, kerajaan memberi arahan kepada stesen radio seperti Hot FM, Sinar FM, Era FM untuk menguar-uarkan isu semasa alam sekitar yang semakin membara supaya rakyat Malaysia sedar daripada tidur yang lena. Semua banyak ungkapan menarik ni. Okey, yang ini ialah ayat contoh dan yang terakhir yang ini ialah ayat kesan. Impaknya rakyat akan lebih bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar dan tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Okey, baik, isi yang terakhir. Hakikat yang tidak boleh dinafikan, pihak sekolah perlulah mainkan peranan yang penting bagi menangani sikap manusia yang suka mencemarkan alam sekitar. Okey, baik. Jadi, ini ialah ayat hurai. Hal ini disebabkan sekolah merupakan rumah kedua untuk anak-anak mereka kerana mereka banyak menghabiskan masa di sekolah
berbanding di rumah. Ini ialah ayat hurai. Ayat hurai ya. Seterusnya, sekolah merupakan platform yang paling ampuh untuk melahirkan generasi yang sentiasa memelihara alam sekitar dan tidak membuang sampah merata-rata. Okey, ini pun ayat hurai je. Ini ayat hurai juga. Contohnya, Persatuan Alam Sekitar hendaklah menganjurkan pertandingan mencipta pantun, sajak, gurindam yang bertemakan alam sekitar. Hadiah yang ditawarkan hendaklah lumayan supaya dapat menarik minat murid menyertainya. Okey. Selain itu, guru-guru boleh mengadakan program penjagaan alam sekitar dan menggunakan alam tong sampah kita semula yang dihasilkan kepada kertas, kaca, plastik dan tin. Okey, ini ialah ayat contoh. Seterusnya, apakah kesannya? Kesannya ialah sekolah dapat melahirkan generasi yang bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Dan habis isi ketiga. Kita pergi kepada penutup. Okey, baik. Sekarang kita tengok penutupnya. Ni, rekod ni. Sekarang kita tengok penutupnya ya. Sebagai penutup akhir wacana terdapat pelbagai inisiatif untuk menangani sikap manusia yang suka mencemarkan alam sekitar. Ini ialah arahan soalan. Okey, baik. Seterusnya, apakah cadangannya? Oleh itu, semua pihak hendaklah bekerjasama bagai awal dengan tebing untuk melindungi alam sekitar supaya dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. Apabila kita menjaga alam sekitar, maka kita dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar. Seterusnya, generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam. Jadi itulah penutupnya untuk soalan percubaan negeri Terengganu tahun 2022. Jadi harapan Cikgu Linda dengan teknik ini iaitu teknik ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegas boleh membantu kamu untuk menjana idea karangan. Dan ini juga karangan cemerlang yang Cikgu Linda sertakan ini dapat membantu kamu menulis karangan yang cemerlang. Jadi itu saja daripada Cikgu Linda. Bye semua.